Hello guys. Apa khabar kepada jutawan-jutawan e-hailing semua? Dah dapat kerja baru belum? Dah gantung kunci ke belum? Adakah masih lagi bersama-sama dengan e-hailing? Tadi saya dapat job menarik tau. Kerana saya pun tak ada kerja sangat tadi, saya mendapat job daripada Puncak Alor ke KLIA ni, untuk 70 km dapat RM56. Ada tambahan bonus RM5. Saya rasa kelakar sebab tahun baru senantiasa harga barang naik, tapi harga makin turun. Kalau budak-budak yang baru berjinak-jinak akan kata itu job jerung tu. Saya rasa itu kan job jerung tu. Aduh, tolak minyak dah berapa kan berapa sen tu, tinggal berapa lagi, tinggal tulang je. Jadi kepada sahabat-sahabat yang masih terpedaya dengan rakan-rakan membuat e-hailing tu, hentikan je lah. Kau punya idola-idola e-hailing yang selalu cerita dapat 600-700, hari ni pun dah bertukar kepada teksi. Lepas tu 24 jam live kat dalam TikTok. Tak seram ke tu? Itu yang kau kata ada duit tu. Minta gift lah segala. Aduh, kelakar tu kelakar. Tapi yang lebih kelakar adalah orang yang terpedaya bagi tekan loan 9 tahun semata-mata nak buat e-hailing. Anda memang sangat kelakar. Dengan sekarang ni Grab makan dekat 25%. Kau cekiknya aku. Aku memang tak reda tau Grab. Kau macam-macam tu. Lepas tu tak accept job, kau main pos-pos pula. Ini tadi dekat KLIA tak accept job 3 kali, terus kena tendang. Ni masuk balik queue. Haram betul. Selamat menjamu selera. Selamat ber-e-hailing semua.